Siapa yang sihat cakap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus semua. Jadi hari ni ada siapa yang tak ada? Tak ada. Tak ada Semua ada. Semua dalam keadaan yang baik. Okay, jadi boleh kita teruskan PDP kita pada hari ini? Boleh. Baik. Alhamdulillah. Jadi untuk kelas Ustaz hari ini, kalau ada sesiapa yang mencuba jawab betul, kita buat macam ni dekat dia. Kita buat memang terbaik. Baik. Okey. Boleh semua? Okey. Cuba lagi sekali. 1, 2, 3. Memang Baik. Bagus. Baik. Jadi sebelum kita memulakan kelas kita, boleh Aimani, boleh tolong Ustaz tutup lampu? Boleh. Okey. Tengok video ni ya. Sebentar. Ustaz. Mana Ustaz? Wow. Cantik je Ustaz. Cantik je Ustaz. Okey. Semua nampak tak? Kita macam dekat mana ni? Angkasa. Okey Alif. Alif nak tolong Ustaz? Alif pusing-pusing. Ustaz, kita kat mana ni? Tengok ni macam gambar apa ni? Alah semasa. So dekat mana kita ni? Angkasa. Okey, so okey. Semua dengar. Jadi cantik tak? Cantik. Hebat tak? Hebat. Jadi siapa yang cipta semua ni? Allah SWT. Jadi Allah SWT ini mampu mencipta semua benda ni. Galaksinya besar tak? Besar. Ada macam-macam tak dalam dia? Macam-macam kan? Jadi Allah SWT mampu mencipta galaksi ini dan dengan pengetahuan yang luas. Dan kerana kebijaksanaannya Allah SWT mampu untuk mencipta semua yang ada di alam semesta ini. Okey. Jadi agak-agak daripada 99 nama Allah yang kita belajar pada hari ini, yang kita pernah belajar, daripada 99 nama Allah yang ada, apa nama Allah yang kita nak belajar hari ini? Al-Alim. Alim dan Al-Hakim. Pandai semua. Terima kasih banyak-banyak. Boleh. Saya ni boleh tolong Ustaz tolong lampu. Ustaz seronok lampu tu Ustaz. Jangan tutup Ustaz, jangan tutup. Nak tengok lagi boleh tak? Nanti kamu tak fokus. Alah. Ustaz dah profiling dah semua kamu ni macam mana. Bagus. Okey. So hari ini kita nak belajar tajuk nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Okey, jadi pada hari ini Ustaz nak pastikan yang kamu semua keluar je daripada kelas Ustaz ni boleh sebut pengertian nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim, boleh baca dari nafli dan artinya, boleh huraikan kesan dan akhir sekali boleh apa? Boleh nak buktikan keimanan tu. Keimanan terhadap nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Okey. Boleh semua? Boleh. Boleh janji dengan Ustaz? Okey, macam ni. Cakap janji Ustaz. Janji, Ustaz. Terima kasih semua. Sama-sama Ustaz. Okey, siapa tak dapat memang kena biar. Okey. Okey. Jadi, pertama sekali kita tengok dulu pengertian nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Okey, jadi Ustaz ada video. Ustaz nak kamu semua tengok dulu video ni. Okey, jadi perbuatan apa yang musang yang lakukan? Dia nak mencuri. Jadi, apa yang tulis kat bawah ni? Jangan mencuri. Allah tahu. Allah tahu. Ini menunjukkan nama Allah apa? Al-Alim. Jadi agak-agak Oh, jangan jalan. Jadi berdasarkan video ini. Allah mengetahui. Okey, pandai semua. Jadi ayat sambungannya lagi. Okey, ayat sambungannya lagi iaitu Allah Maha mengetahui dan tidak ada satu pun yang boleh terlepas daripada pengetahuannya. Faham? Maksudnya apa yang kamu buat ke bumi ni
Semua Allah tahu. Baik ke buruk ke Allah akan tahu juga. Faham semua? Faham, Ustaz. Seterusnya. فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Okey, daripada video tadi, itu proses apa? Okey, kejadian manusia. Macam mana manusia jadi? Jadi, ada manusia siapa kat sini tak? Yang ilmu dia dalam kelas ni, ilmu dia sangat hebat sampai boleh mencipta manusia. Tak ada. Allah yang boleh. Siapa? Jadi, siapa yang boleh mencipta manusia? Allah. Dengan dia punya kebijaksanaan. Okey. Terbaik semua. Okey, jadi hukum untuk kita mempercayai dan beriman kepada nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim ni. Hukum dia apa? Wajib. Tak kira lah kamu belajar nama Allah apa sekalipun. Ada 99 nama Allah kan? Semuanya hukumnya wajib mempercayai dan beriman kepada nama Allah tersebut. Faham semua? Faham. Okey, jadi nama Allah ini berdasarkan dalil daripada surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Okey, boleh Ustaz? 1, 2, 3. Allahu alimun hakim. Allahu alimun hakim. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui. Lagi Maha bijaksana. Maksud ayat ni apa semua? Allah Maha bijaksana. Allah tahu dan bijaksana. Jadi macam saya cakap tadi, setiap apa yang kamu semua laksanakan di muka bumi ni tak biasa tersembunyi. Contoh, kamu buat sesuatu dalam bilik yang gelap. Kan? Kamu contoh kamu cek makmur kamu dalam bilik yang gelap. Tak ada orang dalam bilik tu. Tak ada siapa tahu, tapi Allah tahu. Kalau kamu semua tak suka kelas ustaz, kamu cakap dalam hati. Kamu Allah tahu ke tak? Tahu. Kalau ustaz dah tahu. Apa je kamu? Kena biar. Okey. Jadi seterusnya kita nak melakukan aktiviti. Aktivitinya, okey. Kamu tengok gambar ni dulu. Afrin dapat. Okey. Jadi sebelum kita start aktiviti kita, apa makna Allah Al-Alim tadi? Tak ada apa pun yang dapat tersembunyi daripada pengetahuannya. Kalau Allah Al-Hakim pula, jadi maksudnya ini maksudnya setiap apa yang berlaku di muka bumi Allah SWT ini pasti ada hikmah, tujuan dan kebaikannya. Okey, faham semua? Faham. Boleh ulang balik? Boleh. Okey. Daniel. Kamu kata boleh kan? Okey. So, apa maksud Allah Al-Alim? Allah Maha mengetahui lagi. Allah Maha mengetahui. Tiada apa pun sabar dia. Sudah betul. Cuba lagi kan. Cuba Ustaz. Tiada apa yang boleh disembunyikan daripada pengetahuannya. Okey semua. Memang terbaik. Jadi Allah Al-Hakim lah. Siapa nak cuba jawab?
Izzah. Panggil Izzah. Allah Al-Hakim. Tahu Ha, tak ni Allah mandai. Al-Hakim? Allah mana sana? Lagi? Okey, memang terbaik. Jadi, untuk ini Ustaz nak kan semua dapat whiteboard kan? Okey. Dekat sini ada marker. Wow. Wow. Izzah bina tumbik nak. Okey, jadi semua dapat marker kan? Dapat whiteboard. So, Ustaz nak tunjuk gambar, nanti gambar-gambar tu kamu kena tulis kat whiteboard tu sama ada Al-Alim ataupun Al-Hakim. Boleh? Boleh. Okey, gambar pertama kita teliti dulu gambar ni. Ini gambar apa? Kitaran hujan, kitaran air. Jadi agak-agak nama Allah apa yang sesuai dengan fenomena alam? Al-Hakim. Boleh angkat, boleh angkat. Okey, Izzah yang pertama. Okey, semua sampai siap angkat. Okey, pandai semua. Jadi kita lihat Allah ni. Kejadian kita lihat air ni. Dibandingkan di bawah nama Allah Al-Hakim. Okey, semua buat di garis sini. Memang terbaik. Okey. Jadi gambar seterusnya. Gambar seterusnya Ustaz letak gambar yang sedikit suka. Kita tengok dulu gambar apa, kamu boleh tafsir ataupun tidak. Kau nampak gambar apa ni? Maple, tahu maple. Musim dulu. Okey, autumn. So, autumn ini musim dulu. Apa yang berlaku kat daun tu? Daun tu gugur. Gugur daripada Pokoknya dahan. berapa banyak yang gugur tu? Satu. Banyak. Dahan ke lah? Tak tahu berapa banyak sebab besar Yang besar kan. apa yang gugur? Satu. Okey, satu. Okey. Jadi, maksud gambar ini adalah sehelai daun pun tak terlepas daripada pengetahuan Allah yang gugur. Faham tak? Maksudnya nak cakap sekecil-kecil perkara pun tak terlepas daripada pengetahuan Allah Taala. Okey, jadi apakah nama Allah sesuai? Okey semua. Memang terbaik. Okey, seterusnya. Gambar yang seterusnya. Gambar kitaran kata. Okey. Kitaran hidup kata. Satu. Semua cek tulis. Satu, dua, tiga. Salah. Okey. Jadi jawapannya adalah nama Allah Al-Hakim. Okey. Seterusnya. Gambar yang terakhir, gambar apa ni? Solat ayat 2. Okey, jadi jawapan dia apa? Allah mengetahui. Allah Al-Alim. Okey. Kenapa kamu semua jawab Allah Al-Alim? Sebab walaupun dia solat satu Memang Apa terbaik. tu? Pergi depan ustaz cakap pandai tu. Alhamdulillah, anak-anak kita semua pandai. Tak terlalu. Nangis ustaz. Okey. Baiklah, jadi semua dah boleh bezakan, dah boleh faham maksud nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Boleh. Okey, kalau Ustaz jumpa keluar nanti kat koridor nak pergi tanda atas soal, kamu boleh jawab? Boleh. Salam. Okey. So kamu semua janjikan tadi kan? Janji. Okey. Jadi kita akan pergi kepada kesan beriman dengan nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Okey. 14 minit 40 saat. Okey, pertama sekali. Dia gambar yang Ustaz tunjuk ni, apa yang kamu dapat daripada gambar ni? Berdoa. Berdoa. Okey, lagi? Dia bersyukur. Bersyukur. Lagi? Walaupun tak ada orang dia buat baik. Ada orang pun dia buat baik. Okey. Jadi gambar yang tepatnya di sini adalah bersyukur ke atas nikmat Allah. Okey, gambarnya apa? Bersyukur atas Kenapa bila kita
beriman dengan nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim ni, kita akan bersyukur kepada nikmat Allah. Siapa boleh jawab? Siapa yang nak jawab? Sebab kita tahu Allah yang Bagi rezeki. yang Okey, pandai. Memang terbaik. Okey, jadi apabila kita mempercayai dengan nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim, maka kita akan sentiasa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan. Sebab apa? Sebab tak semua orang dapat nikmat macam kita dapat. Hari ni kita makan nasi. Siapa kata tidak kita makan nasi? Makan nasi kan? Guru besar masak tadi. Guru besar masaknya tadi kan? Ada jamuan kelas. Ustaz dengar tapi Ustaz tak pergilah. Apa aja Ustaz tadi? Ustaz tak baik tak Allah lagi. Allah ada Ustaz. Andai, memang terbaik. Memang terbaik. Okey, jadi kita akan mensyukuri nikmat Allah. Okey, gambar seterusnya. Gambar apa ni? Ustaz bantu. Ini dia sempit. Kenapa dia macam beratur Ustaz? Naik train tu Ustaz. Kamu suka? Okey. Ini gambar apa ni? Okey, soalan ini merupakan apa? Ya, Nak dengar satu perkataan ni. Depan dia huruf P. Perintah. Perintah. Okey, jadi jawapannya adalah mentaati perintah Allah. Sebab apa? Sebab bila kita lakukan sesuatu, kita mentaati perintah Allah, maka kita tahu bahawa ada kebaikan di sebalik daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh semua? Boleh. You ambil dah. Dah 17 minit. Memang hari ni. Sekarang dah 17 minit. Okey. Jadi gambar yang seterusnya adalah gambar apa ni? Bersungguh-sungguh dalam Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Hebat tu lah. Memang Memang terbaik. Okey. Jadi bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Siapa boleh bagi tahu Ustaz? Kenapa bila kita beriman kepada nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim, maka kita akan bersungguh-sungguh menuntut ilmu? Siapa yang boleh memberikan jawapan? Ada siapa nak cuba? Amin nak cuba? Tak nak. Okay. Siapa nak cuba? Ustaz nak keluarkan stiker yang pertama. Tak bagi lagi ke semua. Saya. Apa tu? Dia study waktu malam kan. Macam malam-malam tu kan orang tak nampak kan. Lepas tu dia study kan. Allah Maha mengetahui kan. Allah mengetahui. Okey, jadi apa okey. Betul Wafa, tapi yang tepat bila kita belajar menuntut ilmu, tingkatkan ilmu kita, maka kita akan lebih mengenal Allah dan memahami setiap apa yang berlaku ini adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh semua? Okey. So apa yang kamu bantang gambar ni? Semua yang berlaku atas kehendak Allah. Belajar kepada Allah. Baik, gambar yang seterusnya. Gambar apa? Rebo. Jadi, redha terhadap ujian yang berlaku. Jadi dia mengalami accident kan? Siapa kat sini pernah accident? Afrin cakap. Okey, jadi macam mana kita tahu accident ni sakit? Kan? Sakit tak Ustaz? Okey, jadi tetapi ada hikmah di sebalik kejadian tersebut. Jadi redha terhadap ketentuan Allah ini bermaksud kita beriman kepada nama Allah Al-Hakim. Okey. Apa memberi cubaan?
Mana nama? Itu anda udah papai. Weh, kau awak tahu sih? Ya. Boleh nak juga. Siapa nak tiga? Siapa nak tiga? Ustaz bagi 4 terus. Tapi kena jawab 4 kesan dari pelajari tadi. Okey, Hani. Siapa jawab? 1, 2, 3. Ya, Lila. Okey, dia awak juga. Go, Lila, go. Okey, panjang. Ustaz. 1, 2, 3. Belajar bagi fun. Okey. Jadi, kamu rasa macam banyak kan? Ada 4 benda untuk dihafal kan? Okey. Ustaz dah menceritakan satu formula untuk Hebatnya. pemikiran. Okey, jadi Ustaz dah menceritakan satu formula untuk kamu hafal kesan beriman kepada nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Okey. Dengar sini semua. Okey. Jadi formulanya adalah stir. Stir ni apa? Kacau, menggodak. Macam tu lah. Okay. Mengadun kan? Stir. Jadi stir. Stir apa stir? Okay, jadi S ni apa? Siapa boleh teka? Syukur. Pandai. Memang terbaik. Mantap baik. Tak ada lagi. Hebat. Tak terhalu. Okey. T pula. Tahan perintah Allah. Okey. I ilmu. Itu lah. Allah. Memang terbaik. Memang terbaik tu lah. Okey, akhir sekali. Reda. Okey. Jadi siapa boleh? Okey. Semula S cukup. Alhamdulillah. Tayyib. Okey. Jadi kita nak terus kepada aktiviti. Jadi kamu semua dikehendaki untuk melakukan puzzle yang Ustaz buat. Namanya adalah air sambung. Sebab apa? Sebab kamu kena menyambung-nyambungkan gambar. Internet. Sebab apa? Ada kemudian. Kalau kamu tak puas nak main game musical, boleh sambung. Hebat. Okey. Satu jangan buat lagi ya. Siapa tak buat? Ya. Afwan. Banyak. Kita orang spray. We spray dia. Okey, jawab. Kelompokkan dulu. Okey, semua tu. Hancurkan dia. Masukkan dulu macam tu. Dah. Ya ke? Tak nampak pun. Okey, semua dah bersedia? Suratun. Okey. Allah Maha mengetahui. Ustaz Mio. Apa dulu maksudnya? Okey. 1, 2, 3. Ya. Di sini. Macam mana? Susahnya ni. Susahnya. Ustaz. Siap. Belakang tu. Okey. Dan dah siap bertenang dulu bagi peluang dekat kawan kita Malaysia lagi. Boleh? Okey.
Susah je tak? Susah je bahasa ni. Susah. Susah je Ustaz. Malaysia. Tak reti. Ustaz, belum Malaysia. Siap dah Ustaz? Okey, jadi semua sudah siap ya? Dah. Belum. Allah Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Okey. Jadi semua guru dah siap kan? Dah. Okey. Ustaz nak ikut kumpulan kita baca satu-satu. Boleh? Okey, kita mula dengan kumpulan Izzah dulu. Okey, 1 2 3. Syukur kepada nikmat Allah. Okey, semua dengar tak? Tak dengar. Okey, ulang sama-sama. 1 2 3. Syukur kepada nikmat Allah. Okey, kumpulan Anis pula. Usaha meningkatkan ilmu. Okey, semua sama-sama. Usaha meningkatkan ilmu. Okey, kumpulan Hani. Taat pada perintah Allah. Okey. Kumpulan Nio. Okey, ulang balik. Baik, baik. Jadi untuk kesan beriman kepada nama Allah Al-Alim Al-Hakim, kalau kita dah hafal, ingat apa? Apa Sir? Alhamdulillah, terbaik semua. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Okey. Jadi seterusnya Ustaz nak kamu dengar lagu ini. Boleh? Boleh. Okay, semua fokus ya. Okay, nanti sambung. Okay. Ustaz nak semua fokus dan hati diri dia ni. Boleh? Sebab ni Ustaz nak tanya. Okey, dapat eh? Kena lagi sekali. Nak lagi Lagi sekali eh. Okey, 1 2 3. Bintang bertaburan di angkasa. Okey, siapa yang tahu boleh nyanyi lagu ni sama-sama. Jalan rembulan melintasi cakrawala, petunjuk perkiraan kita menjadi saksi kebesaran ilahi. Okey. Jadi daripada lagu tu, siapa yang boleh terangkan apa yang dipahami ni lagu tu? Okey, Ani siapa? Ya. Langit menjadi saksi kepada kebesaran Allah. Okey, siapa yang cuba? Bulan. Okey. Jadi lagu tadi disebut pasal benda-benda yang dekat mana? Dekat atas sana. Dekat benda tak boleh capai oleh manusia ni. Jadi benda-benda ni semua ciptaan Allah yang sangat hebat. Jadi Allah SWT, macam yang saya cakap tadi, Allah SWT mencipta sesuatu dengan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaannya. Okey, jadi untuk aktiviti kita pada kali ini, Ustaz nak kamu semua
berlakon. Okey. Berlakon dalam kumpulan. Dapat satu situasi ni, kamu lakonkan apa yang perlu kamu buat. Boleh semua? Okey. Jadi kumpulan yang pertama. Kumpulan yang kedua. Terima kasih Ustaz. Senang saja. Kedua. Okey, sama-sama. Okey, jadi semua boleh berbincang dalam kumpulan. Ustaz akan bagi masa. Okey, aku balik cikgu. Aku. Bincang dulu. Aku boleh bawa. Tahu cikgu. Oh, macam ni. Cikgu tak kata. Cikgu ni tahu. Kamu dibatalkan. Okey, baik. Tak cakap-cakap. Maaf semua ada kita hari ni dibatalkan. Masuk guru lah. Apa guru? Maaf semua hari ni kita dibatalkan. Oh, 31 minit 47 saat. Ikut kreativiti kumpulan masing-masing. 13 lagi tu. 13 minit. Dah siap bincang dah semua? Okey, dah siap bincang ni. Mana tadi saya tahu ada hal yang balik. Sabarlah. Biar dapat banyak lagi masa ni. Aku. Okey, semua dah bersedia? Semua dah siap bincang belum ni? Lepas satu? Lepas satu dah bincang belum? Dua? Belakang? Dah bincang? Okey, belakang dah bincang. Okey, tadi apabila Ustaz akan panggil kita satu kumpulan untuk berlakon, kan? Berlakon ikut jalan ahli kamu, kreativiti kamu. Tak berapa ahli berlakon. Okey. Lepas tu kumpulan lain kena fokus dan tengok apa yang mereka lakukan. Boleh? So, kita akan adakan soalan jawab. Okey. Okey, kita mula dengan kumpulan nombor 2. Boleh? Siapa nak menasihatkan? Okey, Ustaz nak semua fokus ke sana Semua fokus ke belakang. Dia semangat. Okey. Kita cepat. Suka dah ni. Lagi suka ni. Dalam hari tu boleh? Hari ni cikgu hari ni cikgu nak malukan kita sedih. Apa tu cikgu? Dengar ni. Kalau hujan dah kuat, awak kuatkan lagi. Dengar nanti. Okey. Hari ni kita punya hari sukan masih dibatalkan. Alah. Sebab apa tengok? Hujan lebat kan? Ini bahaya. Okey, jadi
Apakah yang situasi yang berlaku dalam kumpulan itu? Sebab apa? Sebab hari itu hari sukan, jadi berlakunya hujan lebat. Jadi kalau hujan lebat ada peserta semua, boleh tak sekolah nak terjalankan hari sukan? Tak boleh. Jadi hari sukan itu dia. Hari sukan ni seronok tak? Jadi kita tak dapat benda yang seronok, sedih tak? Sedih. Kita akan rasa apa lagi? Kecewa. Kita akan kecewa. Jadi apakah yang perlu kita lakukan ketika menghadapi situasi macam ni? Kita kena redha. Terima dengan hati yang terbuka. Mana tahu Allah Ta'ala telah letakkan yang baik untuk kita. Mungkin kalau baik esok kita menang. Betul tak? Bahaya kan? Jadi Allah Ta'ala telah menetapkan yang terbaik untuk kita. Okey, kumpulan seterusnya. Ustazlah kumpulan lelaki. Bulan bintang Sekarang kita akan mulakan pertandingan PES. Okey, jadi pemenangnya adalah Mio. Aduh, kalah lagi. Okey, jadi apa yang berlaku dalam situasi Amir tadi? Amir kalah kan? Kalah main game, kalah pertandingan. Pertandingan ni biasanya ada hadiah. Jadi sedih tak kalau tak dapat hadiah? Sedih. Jadi Amir buat apa tadi? Apa yang dia rasa? Kecewa berat. Apa hati? Kecewa. Lepas tu dia lari. Sepatutnya apa tindakan yang betul Amir kena buat? Redha. Amir kena redha. Redha dengan setiap ketetapan. Mungkin Amir kalau yang pertandingan ini, pertandingan lain Amir menang. Hadiahnya jauh lebih besar. Betul tak? Okey. Seterusnya kita akan panggil kumpulan 200. Okey, kumpulan 200. Okey, semua boleh fokus tengok. Okey, semua tengok semua. Ada duit lah. Siapa ni? Ada orang lah. Bulanlah. Rezeki aku ni. Syah. Tadi kau nampak tak duit aku kat sini? Aku rasa macam terjatuh. Tak ada. Aku tak nampak. Tak pulang pada tu. Okey, jadi berdasarkan lakonan kumpulan tadi, Saya tipu. saya tipu. Dia tak jujur, dia tak jujur. Okey, dia tahu tak siapa-siapa pun dia jujur. Jadi dia ambil ke tak duit tu? Ambil. Tapi dia lupa. Dia lupa bahawa adil tahu. Siapa yang tahu? Allah Maha mengetahui. Nama Allah apa? Allah Maha Alim. Pandai. Okey, kumpulan terakhir. Okay, semua boleh fokus. Tengok kumpulan ni buat apa. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, jadi hari ini insyaAllah nak ada tajuk Allah Al-Alim dan Allah Al-Hakim. Siapa tahu apa maksud Allah Al-Alim? Allah Maha Mengetahui. Pandai juga. Allah Al-Hakim bijaksana. Pandai Amna. Kejap ya, ada telefon.
Hello. Hello. Buat apa tu? Hello, adik. Hello. Ayah buat betul. Hello. Nak cuba. Okey, murid-murid sekarang cikgu kena keluar kelas sebab cikgu ada berjumpa guru besar. Jadi minta kamu siap untuk kerja sekolah dan senyap. Okey, cikgu pergi dulu ya. Bye. Apa lagi? Mana tu? Nak ke cikgu besar tadi? Bukan nampak pun. Janganlah. Biarlah kami. Janganlah main. Kan orang tahu. Oh, tak izah tu. Jangan main. Okey. Baik Ana. Kita terhibur. Okey, jadi daripada segala tiga bulan tadi, apa yang telah berlaku? Dia tak nak buat kerja. Walaupun anak cikgu tak ada tapi anak nakal. Amna tak amanah. Amna tak amanah. Okey. Jadi sepatutnya cikgu tu apa tadi? Keluarlah. Cikgu tu berpesan kan? Ya. Berpesan. Okey, jadi Amnah dengan Aimuni main. Tak dengar cakap cikgu. Sebab cikgu tak ada dalam kelas. Tapi mereka lupa. Walaupun cikgu tak ada dalam kelas, tapi Allah SWT mengetahui, maha mengetahui. Membuktikan nama Allah apa? Al-Alim. Okey. Jadi nampaknya kelas kita sudah hampir sampai ke penghujungnya. Okey. Okey. So, Ustaz nak kamu semua ingat balik apa yang kita belajar pada hari ini. Okey. Lagi? Syukur taat ilmu redha berbaik adab. Masa nama Allah. Okey, siapa yang ingat masa nama Allah? Maha mengetahui. Maha mengetahui panjangnya apa? Selepas tu. Okey. Nama Allah Al-Hakim pula. Bijaksana. Allah kelahiran manusia tu Allah Akbar. Alhamdulillah. Okey, lepas tu kita belajar apa lepas tu? Hukum beriman. Kesan. Okey. Bukan nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim saja yang wajib. Nama 99 nama Allah. Nama Allah. Saya suka. Banyak bukan saya. Kamu ada tinggi ya? Itu bukan dia. Okey. Jadi, apa lagi yang kamu belajar? Kesan. Kesan. Okey, kesan apa pula kesan? Ilmu tu Ustaz. Yang Syukur. kesannya apa? Yang pasti. Okey. Syukur. Okey, berkali kali. Satu lagi. Okey. Syukur, taat, ilmu dan redha. Jadi, kamu juga dah berlakon yang tadi kan? Berlakon. Kamu dah tahu dah? Ustaz bagi instruksi. Kamu sendiri yang selesaikan. Dengan cara berlakon. Pandai Amir. Oh, okey. Kenapa dah Amir? Ambil main game. Ustaz piuk dah Ustaz. Biar. Nanti balik tak biar dia. Okey. Jadi Ustaz mengharap bahawa kamu semua dapat banyak apa yang belajar hari ini. Kan macam-macam kamu belajar pengertian, kamu baca dalil sama-sama Ustaz, betul? Lepas tu kamu belajar hukum wajib dari semua nama Allah Taala dan kesan. Okey, jadi akhir sekali Ustaz harap kamu semua dapat menerapkan apa yang kamu belajar. Kamu belajar jujur, amanah dan sebagainya yang kamu belajar tadi. Contoh kalau kamu nampak ada kawan kamu buat salah, Tegur nasihat dia. nasihat dia ataupun Jangan merokok orang laporkan nampak. saja kepada Cikgu. bos.
Biar ustaz yang settlekan dia. Boleh? Boleh. Ustaz, siapa paling banyak stiker? Paling banyak stiker. Okey, paling banyak stiker hari ini adalah 200 Satu, dua, tiga. Memang paling baik. Okey. Sabar. Okey. Lepas ni jumpa ustaz je. Piok je lah. Tak boleh. Jangan. Apa ni? Allah Kita Al-Alim. menghukum mereka yang melakukan kesalahan. Okey. Macam jadi- Amin. Macam Amir. Okey. Jadi kita sampai ke penghujungnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.